Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung Glory kita lah ada kegiatan main untuk panggil hari raya haji dah. Nak tahu lah insya-Allah lah panggil ibu bapa ataupun pemuda-pemudi pakat siapa tangi buat kegiatan hari raya dah. Pada masa 2 hari lah, hari yang raya 2 yang 3 lah, 48 49. Lah, lepas tu kita tengok lelaki kerusan ni tengok ni. Ni panggil nak buat fau lah, panggil model, panggil toyang lah, fau Nabi Nuh. Yamin Nabi Nuh. Lah, ada dengan ukur, ada apa tengok esok yang boleh tolak lah. Esok yang larut lah. Panggil konsep tahun ni lah, cinta sejarah pengorbanan para nabi. Lepas tu boleh tengok lah, tengok fau esok lah, tolak tabatah tengok ni. Oh, banyak nampak sini nampak besar lah, bodoh tabatah besar lagi. Lepas tu esok highlight tu ada rajah. Rajah 3 ekor esok lagi. Lah, lepas tu ada dengan kuda, ada dengan pagi kabuan fancy lah. Larut di Mek Loku dah sampai di Kampung Glory sini dah. Biar nak tengok boleh lah. Esok mari di dah pukul 8 insya-Allah kita tolak. Sini ni padai dah. Padai tengok ada ngotong ada molek dah. Sini panggil nak buat 4 kayu fau dah. Lek petang hari yang mula-mula tu kita ada mainan lah, mainan budak tu. Dengan wika sop, cakaya ke apa. Lepas tu kita ada kayu fau ni. Kayu fau sini. Lah untuk budak-budak kanak-kanak kan fau hyper. Lah cakaya lah kau tengok ngotong derong lek lah. Tu hari mula-mula tu lah mainan panggil bahagian padai, lepas tu kayu fau. Dah hari yang 2 lah kita berlarak sudah, lepas tu ada dengan tewak iron chip. Ada tewah masak. Dia nak tengok panggil tewah masak boleh mari tengok lah. Tengok dia wak kakak sungguh lah, wak situ dah. Boleh mari tengok di sini lah. Kapal lagi. Pak pemuda ni dia buat apa sini kita ke apa ni? Kedai roti lah, kedai roti. Oh, dah janda hak dah pemuda dah syarikat lah. Syarikat pemuda Sagari. Tu. Ada jual apa ni? Ada roti aja sini. Oh, tapi banyak jenis roti lah. Tu, ada roti apa ni? Ada roti bising, roti telur, roti kosong. Tu. Lepas tu roti donat. Oh, roti donat lah. Lah, roti kedai ni. Kedai ada juga. Ni luar kedai tengok ya. Oh, tengok dia buat tadi ni. Oh. Pakai buat ni lah, tugas sini. Lepas tu apa hari ni boleh makan sini? 2 hari. 2 hari. Lek soleh. So hari larut lah. Sehari ada larut aja hak mana tak hari boleh mari lah. Ya. Oh, ada jual air juga lah. Air dah. Lah, tak boleh makan di sini ni tengok. Ada roti melo. Tengok roti melo lah kat ni. Roti melo, roti bisel, telur. Ni budak yang. Lepas hari mai tu dia jual hari-hari. Boleh hari nak kecak ni. Tu. Ni lepas mai tadi kan ni jual hari di. Jual hari lah. Duduk sini lah. Sini letak sini lah. Bang San kita ni. Roti Mr. San. Kedai apa sini? Kedai syarikat. Ada jual apa di sini? Ada jual apa ni? Jual air. Air. Ni tengok ni. Berjual apa hari? 2 hari. 2 hari. Dah, ni air dah. Ada Pulau bawah ada ke? Ada mani-mani ada. Mani-mani ada juga dah. Ni tengok ni air ni. Air cair ni tak tengok. Apa ni kepuk dah. Kepuk tengok lucing ke apa. Jual apa ni? Jam ada ke jam? Ada jam. Jam ada juga. Oh, tengok berjual dah. Mi ada tak? Mi ada lagi. Mi ada juga. Mani pun ada. Mani pun ada juga. Mani pun ada, nasi pun ada, air pun ada, kuih dia pun ada. Marilah. Tengoklah. Sini buat pemudi dah. Pemudi kita nak jual ni dah. Ada dengan mama ni. Mama lah. Ada apa kot harga? Kita jual apa kot ni? Harga kalau yang mama tu 25. 25 lah. Kalau budak tu kerak 15 kot. Lah. Harga murah-murah lah dah. Dia nak beli dah kedai syarikat ni boleh mari dah di sini. Ada lucing kepuk ke apa dah, manis pun ada juga di sini dah. Sini patu panggil ni kedai syarikat lah, tengok ni apa-apa kita bakal makan. Kita mari tanya lah mainan kampung ni. Ada mainan kampung di sini apa hari mana tu? Macam-macam ada. Suka anak-anak tarikan. Hari raya yang kedua, batu raya yang ketiga kita ada rekamsa. Kampung tu? Kampung lu rekamsa. Masya-Allah. Larut raja insya-Allah. Esok. Yang hari boleh mai tengok insya-Allah. Lagu hari ni beramai dalam Kampung Glory, mendeng tuyul. Hari ni memang penuh, ngau budak ngau orang tua segala-gala barang makan ni rata riti penuh nah. Kemudian esok hari besar lebih pada ni lagi kan. Hari ni besar ni je. Esok besar lebih pada ni lagi. Dengar gajah, dengar kuda, dengar perahu Nabi Nuh, ada cukup kakak siap. Ini sebagai contoh pada anak-anak cucu sikit lagi. Tirulah laden ni, buat laden ni. Benda yang satu padu sama sekapung. Ini yang bagus sekali.
Padel lah budak-budak pun duk main lah kanak-kanak tadika itu. Lah bakak duk main panggil kita kam le bahagian padel pak senam lah. Lepas tu weti pentas kita main sok lah. Kalau sudah belagak kita ada sehari gesok lah. Lepas tu kita main iron chip, lepas tu pentas ni malam lah. Lepas tu tengoklah kita mari esok buat apa lagi. Alhamdulillah.